Ramai orang ingat pelaburan ni untuk orang kaya sahaja kan. Tapi sebenarnya siapa yang paling sesuai melabur? Jawapan dia mudah je. Kalau korang ada pendapatan, korang dah dalam kategori yang sesuai untuk melabur. Sebab apa? Sebab tak kisahlah korang kerja kerajaan ke, swasta ke, niaga sendiri ke, jadi freelance ke, grab driver ke, ataupun baru mula nak kerja. Yang penting bukan berapa banyak duit yang korang ada, tapi yang paling penting korang mula je sekarang dan konsisten. Itu paling penting. Sebab ramai orang silap kat luar sana, dia ingat ada juta-juta baru boleh start nak melabur ataupun nak invest. So bukan macam tu, okay? Kalau korang mampu simpan 100 ataupun 200 setiap bulan, itu pun dah cukup dah untuk mula. Dah cukup baik dah untuk mula. Sebab dalam pelaburan, masa lebih penting daripada jumlah yang besar lah. Sebab tu orang selalu tertipu lah, ingatkan kena juta-juta, ribu-ribu baru boleh invest. Padahal sebulan 100-200 pun dah boleh bagi impact nanti. So kalau korang tunggu gaji besar baru nak mula melabur, mungkin masa yang paling bahagia dah terlepas. So mulakan ikut kemampuan sahaja, bukan ikut orang lain. Sebab pelaburan ni bukan kita lomba dengan orang lain tau, bukanlah competition, tapi sebenarnya journey kita sendiri dalam jangka masa yang panjang. Kalau korang nak tahu pelaburan apa yang paling sesuai dengan bajet dan matlamat kewangan korang, komen je info kat bahagian komen ni ataupun tekan link kat bio, saya akan terangkan satu-satu. Ingat biar santai, yang penting sampai. Bye.